Hai, adakah anda seorang kanak-kanak muda yang mengalami sakit lutut dan sakit buku lali semasa bermain sukan? Ya, mungkin apofisitis. Apofisitis pada dasarnya adalah keradangan tendon apabila ia melekat pada tulang. Kecil ekstra biasanya adalah kesakitan di sekitar sendi, terutamanya di mana tendon bila melekat pada tulang. Ia boleh berlaku di sekitar lutut, ia boleh berlaku di sekitar buku lali, dan ni biasanya adalah tonjolan tulang yang anda rasa dan anda juga merasakan kesakitan dan bengkak di sekitar kawasan itu. Lebih penting lagi, ini adalah perkara biasa pada usia muda dan kami merawat mengikut simptom. Jika anda mengalami kesakitan dan bengkak, Farsiputin waiskan anda berehat, letakkan ais, ambil ubat anti radang dan lakukan pemulihan yang betul serta beri masa sebelum anda pulih sepenuhnya. Jika ada perlu, kami akan menilai lebih lanjut dengan X-ray dan MRA untuk memahaminya dengan lebih baik. Terima kasih.